Okay. Assalamualaikum semua dan kembali lagi kat channel aku lagi dan lagi. Okay, boleh dengar tu kan? Dengar kan? Mesti boleh dengar kan? Ni. Hari ni aku nak war-warkan yang selama ni video gundam aku ada sebab kenapa nama channel aku bukan Zaki Gundam tapi Zaki Kamen Rider, tapi tu tak cerita lah video Kamen Rider mungkin ada tahun depan lah. Mungkin ada tahun depan. Dan mungkin aku akan review si Nox Driver yang baru keluar tu. Mungkin. Okay, jadi apa yang aku nak war-warkan, tahun depan aku akan masuk GBWC 2026 U14. Ya, umur aku 14 tahun depan. Maksudnya aku mula channel ni waktu aku dah jenam lah. Tak kisah. Aku lupa nak cakap. Macam mana aku boleh nak masuk GBWC ni? Sebab aku tertarik. Lagi satu aku bosan, tak tahu nak buat apa. Jadi aku menutup bosan tu aku masuk GBWC. Ya, orang gila mana je yang bosan masuk GBWC. Aku nak masuk GBWC. Aku harap aku menang lah. Sebab kalau aku menang, aku boleh pergi Jepun guys. Kalau aku menang pergi Jepun tu pula. Mungkin aku akan buat beberapa video part per part. Aku tunjuk macam mana aku buat tu. Dan kemungkinan gameplay yang aku akan pakai adalah DOM 3 biji. Bukan DOM 3 tapi DOM 3 biji. DOM biasa, bukan Rig DOM. DOM biasa. Kerik dong yang Black TriStar. Nantilah aku check balik. Aku dah tahu dah peraturan dekat GBWC ni. Tak boleh pakai Gundam bootleg kan. Tak boleh pakai yang KO apa, Kopiori yang tahu-tahu kan. Tak boleh pakai barang daripada 30mm. Apa lagi, 30 Fantasi apa semua tu lah. Boleh pakai especially Gunpla je. Gunpla tu Gundam plastik. Jadi DOM tu Gunpla lah. Alah, kan kat kotak Gundam kan biasa kan dekat tepi waktu dia bagi informasi ke apa-apa kat tepi-tepi ni kan ada yang tulis Gunpla. Yang tu boleh masuk GBWC. Nama pun Gundam kan. Gunpla. Semua yang Gunpla. Tapi aku tak yakin aku boleh menang sebab aku tengok yang tahun ni pun bapak cantik-cantik. Tak silap aku lah, dekat U14 ada yang pakai PGU RX78. Tak silap aku lah. Tak apa aku salah tengok yang tu. Tak apa yang tu bukan PG pula. Tak apa yang tu bukan U14. Tapi U20. Mungkin lah. Sebab U20 kan 20 ke atas. PG kan 20 ke atas sanggup pasang. Atau yang dah jadi atuk. Mungkin. Aku terkejut tengok biji tu. Lepas tu aku tengok ada area macam keluar daripada kaca. Aku macam, kalau tahun ni punya gila, tahun depan kalau tahun ni punya dah gila, tahun depan macam mana? Dan video ni aku buat waktu 30 hari bulan. Yes, dan nak dekat akhir tahun. Tepat akhir tahun ni kot aku upload video ni. Especially 31. Lepas tu aku mungkin waktu 2027 aku akan masuk pertandingan lain. Bukan GBWC dah. Pertandingan Beyblade Pertandingan Beyblade boleh tak kalau ada yang tag aku kat TikTok bagi tahu peraturan apa semua. Aku tak tahu. Aku dah cari tak jumpa. TikTok aku Zaki Kamen Sentai saja. Zaki Kamen Sentai. Gabungan daripada Super Sentai dengan Kamen Rider. Ya, aku tengok Super Sentai sikit lah. Walaupun Super Sentai dah habis lepas Go User. Tapi lepas ni ada Gaban. Kau jangan main-main. Okay dah, bye. Jumpa lagi next video. Korang nak subscribe. Korang tak nak subscribe, tak payah subscribe. Korang nak like. Korang nak dislike, jangan. Korang kena like. Okay, jadi sampai sini je video kita. Bye.